Ihdinas siratal mustaqim. Melantun macam tu tak boleh. Kemudian apa yang kita kena elakkan pada lam mati ni? Apa yang kita kena elakkan? Jangan melantun. Selain tebal tadi, jangan melantun juga. Terima kasih Puan Sania. Okay, jangan melantun. Kalau melantun dia bunyi qal. Ihdinas siratal mustaqim. Melantun macam tu tak boleh. Sebab lam tadi sifat dia apa? Suara mengalir sedikit sahaja. Kan? Tak boleh. So, elakkan lah. Okay, antara bentuk kesalahan tadi. Tadi jangan tebal dan jangan melantun. Mahu pun menyekat. Menahan. Kita tahan. Qal mustaqim. Qal mustaqim pun tak boleh juga. Tak ada riwayat baca dengan tersekat. Sebab lam tu sendiri sifat dia tawasud. Suara mengalir sedikit.